Susah betul lah cari EV charger ni. Semua mahal, feature tak banyak. Kejap. Ini adalah upgrade kepada EV charger paling terlaris dalam Malaysia, E1, E2, E2 EV charger. So, apa yang berubah? Adakah ini upgrade yang dia perlukan? Jom kita review. Keluar je daripada kotak, pegang saja dah boleh rasa matte finish, tak ada rasa plastik, fingerprint pun tak lekat. Kecil, compact dan ringan yang boleh pegang dengan satu tangan saja. Option color terbagi kepada dua, putih dan hitam macam yang saya ada ni. Connected kepada plug merah 5-pin CEE ni yang boleh menampung current sehingga 32 amps. Bermaksud anda boleh charge selamat sehingga 22 kW melalui soket CEE install di rumah anda. Anda tak perlu beli EV charger lain kalau balik rumah parents. Anda akan dapat plug adapter soket 3 pin yang diberi secara percuma. Adapter ini membolehkan anda charge sehingga 3 kW. Sebab ada application support, anda juga boleh adjust current mengikut kesesuaian. 10 amps kalau pakai adapter dan 32 amps untuk wall socket CEE untuk full power. Belah depan pula ada LED strip untuk tunjuk charging status dan error mengikut warna dan breathing pattern. Hujan, panas, debu. Tak perlu risau sebab itu ni ada rating IP65. Microcontroller high-end yang boleh diagnose problems dan attempt untuk fix dengan sendiri. Memang full package habis ni. Tapi kalau anda nak information lebih tentang itu, klik link di bawah.